Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke NJ TV. Hari ni saya nak buat seri muka durian yang semestinya mudah dan sedap. Jom kita tengok bahan-bahan dan cara membuatnya. Jom kita masak. Mula-mula cuci bersih 500 gram beras pulut susu. Rendamkan beras pulut selama 3 jam. Seterusnya, satukan 500 ml santan bersama-sama dengan 10 gram garam halus dan kacau sebati. Setelah 3 jam, toskan air rendaman dan masukkan beras pulut ke dalam loyang. Masukkan santan tadi ke dalam beras pulut dan sebatikan. Kukus beras pulut selama 30 minit. Sementara menunggu pulut masak, kita sediakan bahagian atasnya pula. Satukan 250 gram isi durian, 250 gram gula halus, 65 gram tepung gandum, 65 gram tepung kastad, 15 gram tepung beras, 5 gram garam halus, 2 biji telur grade B, 500 ml santan, 2 sudu kecil pewarna kuning dan kacau sebati. Seterusnya, kisarkan semua bahan-bahan ni supaya teksturnya lebih halus. Dan ketepikan dahulu. Setelah 30 minit, pulut kita dah masak. Dalam keadaan pulut masih panas, gembur-gemburkan pulut supaya kepala santan di permukaan pulut tergaul sebati dengan pulut. Sediakan loyang petak saiz 9, sapu dalaman loyang dengan minyak masak dan alaskan dengan plastik. Masukkan semua pulut tadi ke dalam loyang. Tekan-tekan pulut sehingga sekata dan padat. Ketepikan dahulu. Seterusnya, masukkan adunan durian tadi ke dalam kuali dan masak adunan ni dengan api sederhana sehingga naik wap sahaja sambil sentiasa dikacau. Tutupkan api dan terus curahkan perlahan-lahan adunan durian ke atas lapisan pulut tadi. Kukus adunan kuih seri muka durian kita dengan api sederhana selama 40 minit. Alhamdulillah, seri muka durian kita dah masak. Sambung kukus lagi kuih kita tanpa penutup periuk pengukus selama 5 minit untuk mengerikan air di permukaan kuih. Biarkan kuih betul-betul sejuk sebelum boleh dipotong. Untuk keluarkan kuih dari loyang, tarik plastik seperti dalam video. Jika suka, boleh potong bahagian tepi kuih untuk kelihatan lebih kemas. Potong kuih kita dengan pisau plastik yang dah disapu dengan minyak masak. Nampak sedap kan? Untuk penggemar durian, mesti cuba resepi ni. Rasa lemak manis dan harum durian yang semerbak tu memang sangat menyelerakan. Okeylah, jangan lupa mencuba dan kita jumpa lagi di video-video saya yang lain. Assalamualaikum dan bye-bye.